You, best kan? Wayang tadi kan? Best. You dapat tak? Dapat juga. Ini tempat kerja girlfriend I. You makan kat sini you. Dia dapat makan free. Tak apa ke? Tak apa, tak kantoi. Dia tak kerja ke hari ni? Tak, dia tak kerja hari ni. Betul Betul, tak kantoi. Kalau kantoi pun, lelaki boleh kau 4. Woi. Oh, hari ni cuti semat aku nak makan Ya ni. bang, order. You buat apa kat sini? I kerja lah. You kerja? Bukan hari ni you cuti ke? I cuti esok. Oh, cuti esok eh? Ni siapa? Curang dengan I ke? Tak, I tak curang dengan you. Ini adik I. Adik? Adik I. Tapi you kan anak tunggal. Adik 5 pupu I you. Ada yang buku. Oh. Lain kali you cerita lah dengan I. Oh, sorry. You kan busy kerja. You I nak order boleh? Nak order? Boleh. Nak makan apa? I nak order makanan favourite kita yang selalu makan kat sini. Buttermilk pecik. Buttermilk pecik. Okey. Boleh tak, adik? Boleh. Boleh eh? Nah you, I buatkan makanan favourite kita. Ni you buatkan untuk I eh? Pastilah. Sedap lah makanan I tangan you ni. Untuk adik you, I bawa ni. Spaghetti buttermilk. Oh, you suka dengan adik I? Suka lah, dia lah lawa. Lawa eh? Lawa. Boleh jadi kawan you nanti. Boleh. Okey, makan dulu eh? Lepas nak makan ni, kau nak pergi mana? Oh, I nak pergi naik genting.